Hai semua, saya Coach J. Selamat datang ke perkongsian kita hari ini. Okey, hari ini kita nak borak pasal satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu indeks glikemik atau kita panggil GI. Kalau anda selalu rasa susah sangat nak kawal craving, anda memang kena faham betul-betul konsep ni. Inilah kuncinya. Cuba tanya diri sendiri, pernah tak rasa macam ni? Baru je lepas makan, tak lama lepas tu dah rasa lapar balik. Tiba-tiba rasa teringin sangat nak makan benda manis atau rasa mulut tu asyik nak mengunyah je. Kalau ya, jangan risau. Anda tak keseorangan. Perasaan ni sebenarnya sangat biasa. Dan hari ini, kita akan fahamkan apa punca sebenar di sebalik semua ni. Puncanya, saya suka panggil ia roller coaster gula darah. Ya, inilah dia dalang di sebalik kenapa kita selalu hilang kawalan selera dan kenapa tenaga kita macam yo-yo. Jom kita tengok apa yang berlaku dalam badan kita. Okey. Bayangkan anda makan sebiji donat. Sedap kan? Donat ni adalah contoh makanan tinggi GI. Sebaik saja anda makan, gula dalam darah anda akan naik zaz, cepat dan mendadak. Waktu ni anda akan rasa bertenaga, rasa segar, tapi ia hanya untuk sekejap sahaja. Lepas je tenaga naik mendadak tadi, tak lama lepas tu, boom, paras gula darah anda akan jatuh menjunam. Inilah yang kita panggil energy crash. Akibatnya, anda akan mula rasa letih, lemau, mungkin sikit mudi. Dan yang paling teruk, anda akan rasa lebih lapar dari sebelumnya. Badan anda akan hantar isyarat craving untuk makanan manis lagi sebab dia nak tenaga segera. Nampak tak? Kitaran ni akan asyik berulang-ulang. Jadi, macam mana kita nak hentikan roller coaster yang memenatkan ni? Jawapannya mudah je. Kita kena faham tentang indeks glikemik atau GI. Anggap ia macam satu alat yang boleh bantu kita kawal tenaga dan selera makan dengan lebih baik. Apa benda GI ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah satu sistem rating untuk makanan. Ia ukur sepantas mana sesuatu makanan tu boleh naikkan gula dalam darah kita lepas kita makan. Penting untuk faham, ini bukan pasal kalori tau, tapi pasal kelajuan. Kelajuan gula tu masuk dalam darah kita. Okey, jadi makanan ni kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Rendah, sederhana dan tinggi. Formula dia senang je. Nombor yang lebih rendah adalah kawan baik kita. Maksudnya, makanan tu akan lepaskan tenaga secara perlahan-lahan dan stabil. Jom kita bandingkan kesan kedua-duanya. Makanan GI rendah, ia akan buat gula darah kita naik secara perlahan dan terkawal. Hasilnya, anda akan rasa kenyang lebih lama, tenaga pun lebih konsisten sepanjang hari, dan yang paling best, craving tu akan berkurangan. Sebaliknya, makanan GI tinggi ni, dia buat gula darah naik dan turun mendadak. Inilah yang buatkan anda cepat lapar balik, rasa lemau lepas bertenaga sekejap dan asyik teringin nak makan benda yang tak sihat. Sekarang kita dah nampak masalahnya. Jom kita fokus pada penyelesaiannya pula, iaitu kuasa makanan rendah GI dan macam mana ia boleh tolong anda. Bila anda mula pilih makanan rendah GI, banyak sangat kebaikan yang anda akan rasa. Pertama, anda akan kenyang lebih lama sebab badan ambil masa untuk hadamkan makanan tu. Ini akan bagi anda tenaga yang stabil dan konsisten, bukan jenis tenaga roller coaster. Bila perut kenyang, tenaga stabil, secara automatik craving pun akan berkurang. Anda juga akan perasan emosi lebih tenang dan senang nak fokus. Dan yang paling menarik, bila gula stabil, badan kita lebih cenderung untuk guna lemak sedia ada sebagai sumber tenaga. Best kan? Ini satu perkara penting yang ramai tak sedar, hubungan antara gula dalam darah dengan emosi kita. Bila paras gula anda stabil, hormon dan mood anda pun jadi lebih terkawal. Ini sangat membantu untuk kurangkan tabiat makan ikut emosi atau stres. Hasilnya, anda jadi lebih tenang dan fokus. Jadi, apa rahsia di sebalik makanan rendah GI ni? Gabungan 2 hero utama, serat dan protein. Serat, macam yang ada dalam oats, dia melambatkan penyerapan gula. Manakala protein pula, ia bantu kita rasa kenyang dan kawal selera. Gabungan mantap inilah yang bagi kita tenaga yang stabil dan tahan lama. Okey, teori dah cukup. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling penting. Langkah-langkah praktikal yang anda boleh mula buat hari ini juga. Ini contoh mudah untuk anda nampak perbezaan. Untuk GI rendah, ini kawan baik kita. Oat, kekacang, buah macam berry atau F1 shake. Untuk GI sederhana pula, contohnya madu asli. Manakala makanan yang kita kena kurangkan atau berhati-hati adalah makanan GI tinggi. Contohnya roti putih, nasi putih, donat dan air manis. Jelas kan beza dia? Saya nak anda fokus pada 3 langkah mudah ni. Pertama, mulakan hari anda dengan sarapan rendah GI. Ini sangat-sangat penting untuk set tenaga anda sepanjang hari. Kedua, dalam setiap hidangan utama, pastikan ada sumber serat dan protein. Dan ketiga, yang ni kritikal, cuba elakkan makanan tinggi GI, terutamanya pada waktu malam.
Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa spesifik waktu malam? Kenapa ia begitu penting? Ini adalah kesilapan yang ramai orang buat dan ia boleh sabotaj usaha penurunan berat badan anda. Sebabnya simple je. Pada waktu malam, secara semula jadinya, metabolisme badan kita akan jadi lebih perlahan. Bila anda makan makanan tinggi GI, ia akan sebabkan lonjakan hormon insulin. Hormon ni macam gatekeeper yang akan arahkan badan untuk simpan gula berlebihan sebagai lemak. Dan sebab waktu malam kita kurang aktif, gula ni sangat mudah untuk disimpan sebagai lemak, terutamanya di bahagian perut. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung perkongsian. Sebelum kita tamat, saya ada satu tugasan kecil untuk anda. Tahniah saya ucapkan sebab anda dah luangkan masa untuk belajar sesuatu yang baru dan penting untuk diri anda hari ini. Untuk pastikan ilmu ni lekat, saya nak anda kongsikan cuma satu perkara paling penting yang anda belajar dari perkongsian ni di ruangan komen. Ini akan bantu anda untuk ingat. Terima kasih kerana bersama saya dan kita jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya.